Ho Chi Minh memang terkenal dengan reflexology. Apa lagi? Dan dekat Ho Chi Minh City ni kan ada banyak tempat untuk mengurut kaki. So this is one of the nicest place. Jom tengok macam mana dia punya massage. So tempat dipanggil Miu Miu. So I'm here for just a foot massage saja sebab kita penat kan. Memang tak rugi kalau urut kaki di situ, apatah lagi setelah banyak berjalan. Lepas ni, boleh jalan lagi. Kalau anda jalan-jalan di pusat bandar, sudah tentu anda akan menemui banyak kedai roti dan kek. Orang dekat sini memang pakar dalam bidang ni. Jadi saya pun try lah. Satu lagi kepakaran orang di sini ialah membuat aiskrim. Camp Bak Kedang Aiskrim merupakan kedai tempatan yang terkenal dengan aiskrim mereka. Okey, ini tempat aiskrim yang Nisha cari. Tempat ini dipanggil Camp Bak Kedang. Camp bermakna aiskrim dan Bak Kedang nama orang yang tuan punya tempat ni lah. It's been around for 25 years. Cakap memang popular. Dia punya menu pun macam menarik. Okey, kita pilih dulu Saya memilih aiskrim perisa kopi. Kalau anda suka aiskrim, kalau anda suka biskut, complete. It's really good. Memang best kalau duduk kat sini waktu petang melihat kesesakan jalan sambil menikmati aiskrim. Untuk makan malam pula, saya ke satu lagi restoran halal yang terkenal iaitu Halal at Saigon. Restoran ini istimewa kerana ia menyediakan semua makanan Vietnam dengan cara yang halal. Dia punya tuan punya kedai ni pun orang Malaysia juga. It's like Malaysian Indian. So, very warm reception. Dekat meja sebelah ni kan semua orang Malaysia. Dan selama saya duduk sini, saya tak rasa lagi dia punya pho, dia punya noodles. Pho ba, which means noodles with beef, ba to beef. So, I want to order it. So pho ni kita makan ni datang dengan banyak jenis sayuran. We have basil leaves, we have lime, lepas tu ada tauge. Semua ni kita kena potong sikit-sikit. Ini kita campur ke dalam and let it soak for a while. Okay. Dia punya sup kan untuk pho ni sebenarnya bukan senang untuk dibuat. Sebab dia kena rebus tulang daging lembu, tulang lembu selama 24 jam dahulu. And then they have to rebus the garlic, the onions, the beef. So it's a lot of preparation sebenarnya. Tapi dia punya sup memang so fresh, so brothy. Papaya chili and this is shrimp paste. Daging pun halus saja dia. Pada pagi terakhir saya bersarapan di sebuah kafe Perancis dekat dengan hotel. Dekat dengan hotel ada sebuah kafe. It's like an old little French cafe. Tapi dipanggil Kita Cafe. Kita Cafe ni breakfast dia very, very affordable. Very good, very traditional. Homemade Greek yogurt, passion fruit, and then kita ada scones, and then coffee. Lepas sarapan, saya terus ke Sin Cafe Travel sekali lagi untuk membeli tour ke satu lagi tempat bersejarah kat sini iaitu Cu Chi Tunnels. Cu Chi Tunnels atau Terowong Cu Chi merupakan medan perang Viet Cong menentang tentera Amerika. Kawasan yang amat luas ini penuh dengan terowong-terowong yang digunakan oleh Viet Cong. Tiket masuk di sini ialah 75,000 dong. Tempat ini dipanggil Cu Chi Tunnel. Tempat di mana pasukan Viet Cong bersama dengan keluarga mereka mendiami dan menyorok sepanjang peperangan. Kadang-kadang berbulan-bulan lamanya. Dan pasukan Amerika cuba macam-macam taktik. Cuba bom berkali-kali tapi semuanya gagal untuk menembusi terowong ini. So let's go inside and see what's so special about this very, very historical place. Selain dari terowong, banyak lagi jerat-jerat yang masih lagi boleh dilihat. Ini booby trap.
Ini buat oleh Vietcong. So from now Untuk on, menangkap don't stray tentera around. Amerika atau Just musuh follow mereka the track. yang tajam kat bawah tu. Step on my Semua dia dibuat pada footprint. buluh yang ditajamkan. This is the beginning, like the entrance of the tunnel. Dia nak masuk ke dalam terowong. So badan kena kecil sikit sebab kalau besar agak susah nak lari. Tapi nak sorok. Okay. On the way down. Really? Hit the ground. Oh dear. Okay. Now hold the cover. Alright. Put it above your head. Okay. Look at your. Rasanya tak nak buat tapi kena buat juga. Perasaan dalam ini memang menakutkan. Okay. It's a bit scary. What happened? What happened? Is there any snake? No snakes. I was the only one in the tunnel. Itu kereta kebal tentera Amerika yang dia kena landmine. So of course dia dah rosak. Dikekalkan di sini sejak tahun 1970 lagi. Selain dari terowong, turut dipamerkan juga kereta kebal yang digunakan semasa perang. This is semua senjata yang dibuat sendiri, handmade. Jerat-jerat yang digunakan semasa peperangan memang dibuat untuk membunuh. Kalau terkena, memang tak ada harapan. Of course, Booby trap ni kan diletakkan di go macam down tempat. here because Tapi everywhere orang where the crab Vietcong, will be diorang tahu exactly dekat mana. So setiap tunnel ada 2 orang guide yang akan guide lah. Supaya orang dia sendiri tak terperangkap. The traps. Okay, that is a shooting range. Dekat sini up, dengar tak? So dekat sini, kau nak cuba tembak, boleh. Kena beli bullet dulu. And then tembak banyak. Tapi sebab tu kena check dulu berapa banyak harga untuk tembak. Kalau tak memadai budget, then tak boleh buat. Kalau tak, tengok sajalah. Dia jual satu bullet 30,000 dong. Tapi dia jual 10 minimum. So kalau kita nak cuba minta orang lain, kalau dia nak share dengan kita, boleh ke tak? At least share dengan saya, so you pay half and half. Kalau macam, are you going to shoot? You going to shoot? If I split with you, half and half. If I pay 300 and you pay me half, so we shoot 5 and 5. Is that alright? It's okay? Alright, cool. Do we have to use something? No. Wow! That is loud! Okay. Oh God, oh God. Tak boleh lah. Kalau saya pasukan Vietcong. Wow! The force feel kan bila kita tembak macam, you know, kita kena betul-betul kuat pegang sebuah rifle. Tapi saya harap saya tak untuk tembak apa-apa lagi sepanjang umur saya. Okay, so ini salah sebuah entrance untuk ke tunnel. So, sekali masuk kita ada pilihan untuk jalan sejauh 30 meter ke, 50 meters ke, all the way to the end. So kita ikut daripada guide lah. Wow. Pengalaman di dalam terowong ini memang menakutkan dan sepanjang perjalanan saya ada tertanya juga bagaimana Vietcong boleh hidup dalam tempat macam ni. Wow. Itu baru 30 meter tak tahan lagi dah. Imagine berbulan-bulan tak keluar. Masih lagi semput sejak keluar daripada tunnel tu kan. I don't know because saya takut ke, saya penat ke. Or maybe sebab tempat tu terlalu kecil dan cara pergerakan kita pun dah terhad. Tapi terowong tu dah diperluaskan untuk pelancong. So kalau dah tak luaskan, saya tak boleh bayangkan macam mana orang BC boleh jalan hari-hari macam tu. Respect, man. Sistem ventilasi terawal dekat Vietnam. Cuba tengok tu lubang kecil tu. Dia camouflage. So rupa dia lebih kurang macam sarang semut. Pengalaman dalam terowong Cu Chi memang tak akan saya lupakan dan tempat ini memang patut dilawati jika anda ke Ho Chi Minh. Tempat lawatan terakhir saya di Dancing Wow Surplus Market. Sesiapa yang meminati memorabilia peperangan, inilah tempat dia. Kalau anda merancang untuk pergi peperangan dalam masa yang terdekat, this is the best place. Dipanggil Dancing ataupun War Surplus Market. Terdapat berbagai-bagai paraphernalia yang berkenaan dengan peperangan, like baju perang, helmet, senjata, shovels, everything. Wow.
ada setengah barang yang cakap macam peninggalan daripada peperangan kan. But you know, you're not very sure. Sebab mungkin dia nampak je macam tahun-tahun kan lama, tapi mungkin tidak juga. Samaan. Siapakah antara tidak boleh melancongkan bajet yang sedikit? Saya lakukan, anda pula bila lagi? Cuba lagi dalam Destinasi Bajet Jom Mas bersama saya, Cheryl. Bye!